Adakah semata-mata simpan janggut dapat pahala? Ni nak kata kat aku ni. Simpan janggut dapat pahala? Tak dapat. Okey? Biarlah kena kita simpan janggut kerana Nabi suruh simpan janggut. Nampak? Maka dapat pahala. Kalau berjanggut dapat pahala, semua orang dapat pahala lah. Walaupun ada setiap orang Islam dia buat apa yang Nabi buat, tak niat pun dapat pahala. Itu pendapat yang pertama. Cuma al-khuruj minal khilafi mustahab. Keluar pada khilaf itu lebih elok. Jadi kita niatkan ikut Rasulullah. Faham tak lagi? Dia dalam bab janggut ni mazhab Syafi'i ringan. Lalu majoriti berat. Mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi cukur janggut haram. Nampak? Dalam mazhab Syafi'i tak haram cukur janggut. Makruh tak berdosa. Nampak? Ada panggil khilaf ulama ini sebenarnya rahmah li ummah. Ringan bagi kita nak. Kalau satu saja pendapat mungkin susah kita nak gerak. Betul tak? Kalau kita pakai stoking kaki kanan dulu, perlu ke niat ikut sunnah? Jawabnya insya-Allah macam tadi juga, kita niat ikut sunnah. Bapa, mulakan sesuatu dengan yang kanan. Kan Nabi sallallahu hibbut tayammuna fi jami'i umurihi atau kama qala. Sungguhnya Nabi dia suka sangat menggunakan kanan dahulu dalam kebanyakan urusan beliau. Jadi kita pun buat kanan dulu, ikut sunnah, insya-Allah dapat pahala. Semata-semata kita ikut kanan saja tak ada niat, ada yang kata dapat pahala, ada yang kata tak dapat pahala. Okey, tapi kena ingat dalam bab mana kita sunat kanan dulu, dalam perkara yang tak boleh buat sekaligus. Benda yang boleh buat sekaligus kanan dan kiri, tak sunat kanan dulu. Ramai orang salah faham. Dia pergi basuh muka, wudu sebelah-sebelah. Kanan dulu, lepas tu basuh kiri. Faham lagi? Itu salah tu. Nah, yang kata kanan dulu bukan muka, tangan. Kerana tangan tak boleh nak basuh dua-dua. Faham lagi? Payahlah. Satu menggosok, satu kena gosok. Mesti sebelah-sebelah. Bila kena guna sebelah dulu, baru sunat kanan dulu. Faham? Basuh muka sebelah-sebelah. Muka kan basuh sekaligus, tak payah sebelah-sebelah. Faham? Apa lagi yang boleh buat sekaligus? Pakai kopiah. Jangan masuk kanan dulu kopiah. Yang tereng. Dah sunat sekaligus. Ni masuk helmet kanan dulu. Oh, sunnah sangat. Dia bagi terlebih sunnah. Nampak? Masuk kaki seluar, takkan masuk dua-dua, satu-satu. Sunat kanan dulu. Pakai kasut nanti balik, masuk kanan dulu. Pasal tak boleh nak lompat dua-dua, takut jatuh. Ada pula pakai kopiah kanan dulu.